Okay, baik. Kita dah kaji selidik Forever to Living. Baik, kita dah pun kaji Forever to Living ni apa syarikat dia, kita dah pun kaji apa produk dia, kita dah pun kaji kata marketing plan dia. Tiga-tiga dah mantap, dah bagus dah. Orang kata syarikat dah bagus, tapi kalau kita tak boleh nak buat bisnes juga, pun susah juga. Sebab tu kita kena ada strategi marketing. Orang kata marketing yang kita nak buat tu, kita kena buat yang bersesuaian lah dengan peredaran zaman sekarang. Jadi kita kena ada konsep iaitu advanced marketing lah. Ilmu advanced marketing ni sangat mahal lah bagi Kin. Sebab tu kita ada satu sistem juga, di mana sistem di dalam tim Al-Ijaz Circle iaitu kita ada flow chart dari permulaan sampai akhir. Okay, bagaimana kita nak dapat daripada permulaan kita nak buat bisnes daripada kosong sampai income RM10,000 sebulan. Bila kita dapat RM10,000 sebulan juga, kita pun akan diajarkan bagaimana untuk anda menjadi jutawan. So dalam ramai-ramai jutawan dalam Forever Living, kita nak pun juga menjadi salah seorang juga yang menjadi jutawan. So tidak mustahil untuk kita tahu, untuk kita menjadi jutawan yang seterusnya. Kalau kita betul-betul follow sistem, konsisten dan mendengar arahan, insya-Allah. Okey, dalam sistem ni pula kita tak wajib tahu simpan stok sebab kita tak nak simpan berlambak, akhirnya simpan bawah katil ataupun kita kena konsum ke semua produk tu pula kan. Kita tak nak ada pembaziran lah di situ. So kita ada website, di mana website ni kita ada app juga yang kita order dan postkan barang kita ke rumah customer ataupun ke rumah yang order lah, yang order produk kita tu. Jadi oleh itu Ikin suggest untuk anda, okay, join bersama kita Al-Ijaz Circle supaya kita dapat sistem free yang percuma. Okay, sistem website yang percuma di mana kami akan ajarkan step by step macam mana nak order produk, okay, macam mana kita nak order produk untuk customer di luar negara juga. Okay, jadi dari situ kita boleh pandai bagaimana kita nak menggunakan apps yang percuma tu untuk tebus kupon dan hadiah dan sebagainya. Okay, seterusnya adalah training dan support. Di dalam tim Al-Ijaz Circle, macam yang kita cakap tadi, kalau kita dah ada syarikat yang kukuh, atau business marketing plan yang kukuh macam mana pun, kalau tak ada tim yang bagus atau mentor yang bagus hingga kita pun, kita akan give up. Kita takkan buat bisnes tu juga. Dan bisnes tu takkan sukses seperti yang kita nak. Betul tak? So, that's why kita ada training dan support. Dalam tim Al-Ijaz Circle, kita dah ada learning portal. Kita ada 4 jenis level. Okay, daripada level 1 sampai level 4. Jadi di setiap level ni dia ada kriteria di mana kita akan pastikan okay, kita akan capai juga jutawan akhirnya. Itu yang secret yang kita nak share kepada anda semua, kepada yang join VIP nanti. Kita dah sabar nak share kepada anda. So jangan lupa register dengan Ikin. Okay? So dalam training dan support tu bukan je e-learning je kita ada, kita pun ada juga Telegram. Di mana dalam Telegram ni kita ada bahagikan mengikut jenis yang diperlukan untuk keperluan harian kita. Macam mana nak setting iklan pun kita ada Telegram khas untuk mengajar kita step by step dari mula sampai akhir. Video macam mana nak buat dan sebagainya lah. Dan kita pun ada juga satu chat khas di mana kita boleh komunikasi direct dengan kita punya mentor, kita punya sifu kan. Untuk apa-apa soalan kita boleh juga diutarakan dalam tu juga. Okay? Bukan hanya Telegram, kita pun ada grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni, kita akan nichekan lagi, kita akan kecilkan lagi grup untuk fokus grup yang betul-betul nak capai jadi jutawan. So kita pun akan fokus grup nak capai income yang diorang nak lah. Kita kalau jumpa tim yang betul-betul supportive, kita akan buat sungguh-sungguh, betul tak? Sebab tu kita perlukan grup WhatsApp supaya kita lebih dekat. Sebab kadang-kadang kita ni perlu ada pendekatan yang lebih jelas lah. Orang kata kita nak ada face to face punya communication. Jadi WhatsApp tu pun adalah satu medium yang penting juga dalam training dan support. Okay. Selain itu kita ada online coaching. Okay, dalam online coaching ni kita ada Zoom lah. Kita menggunakan Zoom di mana kita ada mentor-mentor, kita ada barisan-barisan sifu-sifu dan juga mentor-mentor yang akan guide, yang akan share tentang ilmu yang mereka ada. Contoh tentang produk. Okay, bagaimana jadi kaya, bagaimana nak buat marketing dan sebagainya. Kita akan ada online coaching tu juga. Okay, ini antara Zoom lah. Dan kalau anda perhatikan dekat sini, dah dekat 1,000. Kita pernah capai 1,000 partisipan dalam satu masa.
Memang kata ramai pun dapat kata feedback yang sangat memberangsangkan di mana mereka suka dengan online coaching kita providekan tu. Jadi bila dapat love bagi maksudnya memang dah proven story lah, memang betul lah cerita dia. Bermaksud bisnes ni adalah bisnes yang menyeronokkan bila kita berada dalam tim yang betul. Okey? Ini antara sifat kita lah, juga mentor kita yang akan lead kita semua untuk capai apa kita nak, insyaAllah. Ini dia antara offline coaching, bukan online je. Offline coaching pun kita buat. Maksudnya depan-depan mentor, depan-depan sifu, kita akan buka laptop. Kita akan godek handphone kita akan pastikan semua setting kita apply tu adalah yang betul. Kita dah follow step tu dengan yang betul. Sebab kita tak nak downline kita buat kerja yang tak mengikut arahan. Kita akan pastikan mereka mengikut arahan yang betul dan jelas. So di sinilah dan dia insyaAllah online dan offline coaching yang akan bantu anda untuk capai tujuan anda. Alright, ni antara kegembiraan yang kita nampak lah. Mereka semua happy dapat ilmu yang free secara offline je. Ini antara jadual yang sangat padat. Hampir hari-hari lah guys. Hampir hari-hari kita ada jadual. Kita ada kelas. Tak ada kosong lah. Kita sentiasa dipenuhi untuk kita penuhkan ilmu penuh di dada. Bukan di otak saja, di dada juga. Alright. Dah selesai lah kita punya training support. Now seterusnya kita akan teruskan kepada insentif dan juga reward. Kenapa for reward adalah pilihan terbaik daripada mana-mana syarikat yang lain? Antaranya because kita dekat sini ada disediakan insentif itu kapan. Kapan di-provide dalam bentuk cash tau. Daripada 1,500 hingga 3,000 sebulan. Bukan sekali, sebulan. Bermaksud kita dalam sepanjang 36 bulan. So nak capai tu kita kena capai lah target di mana bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga capai berapa sisi yang diperlukan untuk kita capai kriteria tersebut. So cash yang diperlukan macam yang kita nampak kat sini. Ini antara proven story lah. Yang kita dapat lah contoh yang orang siapa yang berjaya dia akan menggunakan cash tu untuk tujuan yang dia perlukan. Contoh kita nak beli kereta ke, kita nak beli van jenazah ke, kita nak buat infak ke dan sebagainya. Macam ini ada salah satu mentor kami menghadiahkan kepada mentor mereka hadiah. Sebuah kereta Honda lah tu. Bukan senang kita nak hadiahkan keluarga kita kereta Honda kan. Jadi kita nak kemeriahan itu di situ. Lepas tu satu lagi kita nak kafan kita tu digunakan untuk tujuan-tujuan yang penting lah. Macam yang kita nampak Sifu Hamiza Hamadan. Beliau dah 4 tahun kemudian baru beliau membeli kereta. 4 tahun pertama apa dia buat? Dia akan selesaikan semua hutang-hutang PTPTN lah, hutang-hutang, segala hutang lah berkaitan komitmen yang menyangkutkan kita dalam berhutang, kita nak selesaikan dulu. So dah selesai hutang, barulah Sifu kami fokus untuk beli kereta idaman beliau lah. Begitu juga mentor-mentor kami yang lain. Seperti Kak Lila, Kak Afidah, Kak Rafidah dan sebagainya. Ni Kak Azhar. Dan ni suami beliau. Antara yang kategorikan muflis lah ketika itu pun sama happy nampak dapat selesaikan masalah bersama bila kita kerjakan bisnes bersama dengan Forever dan juga bersama dengan tim Alget Circle. Ini antara insentif yang kita akan dapat iaitu Eagle Manager Retreat. Di mana dengan hanya buat group sales, bukan personal group sales je 600 lebih ribu kita dah dapat layak 2 tiket untuk berbawa pasangan kita bercuti bersama. Bukan tu je, kita dapat dividen lagi 3% setiap tahun guys. Bukan senang kita dapat tu. Lepas tu kita pun akan dapat juga insentif 5 bintang, penciptaan 5 bintang bulan 10 nanti untuk 2 orang. Di mana kita kena dapat group sale sebanyak 1.5 juta. Ini group sale selama setahun akan dapat 2 tiket percuma, di mana disediakan bukan hanya tiket percuma saja. Tiket tu bukan tiket flight tiket tau. Ada hotel, makan, even perjalanan sepanjang buat aktiviti pun disediakan. Termasuk dengan duit poket guys. Duit poket ni antara duit poket yang sangat bermakna kita sebab kita tak perlu duit. Kita nak beli barang, kita nak shopping sesuatu kan. So yang ni duit yang diperlukan adalah bentuk USD. So paling rendah kita akan dapat ialah sebanyak 500 USD. Paling tinggi kita akan dapat 30,000 USD. So kalilah dengan 4 lebih.
satu USD dalam anggaran kata RM4, 5% lah katakan kan. So kalilah berapa juta, berapa ratus ribu kita akan dapat hanya melalui aktiviti ataupun melalui insentif yang kita pergi. Okay, ini antara next Forever Global Rally, iaitu pada April 21-26 April akan berlaku lah pada tahun depan lah. So kami mencari next Forever Global Rally, siapa nak dapat check CBM mereka yang pertama, inilah dia tempat dia. Jadi kita tak sabar nak tengok siapakah orang seterusnya yang kita nak lahirkan untuk dapatkan check CBM pertama mereka di Forever Global Rally di Dubai. Okay, so di sini kita ada juga 3% dividen tahunan dari sales sebanyak 165 buah negara satu dunia. Okay, dengan menggunakan dividen tu kita boleh guna sebagai saving. Kita boleh buat untuk beli tanah ke, kan, nak beli aset ke dan sebagainya. Ini bukan bonus bulanan tau. Ini adalah bonus dividen tahunan. Kata special sangat untuk siapa yang dapat benda ni. Ini antara kata apa, bukti-bukti lah yang contohnya Kak Azhar, okay, Kak Lila dapat check, nampak jumlah in USD. Okay, mereka bukannya orang kata apa yang ada kenamaan ke apa, tak. Mereka biasa-biasa je tapi boleh dapat check sebanyak macam tu. Okay, ini antara CBM level 2. Okay, kalau anda lihat ni cikgu, okay, seorang cikgu, bekas cikgu, sekarang terdapat income check sebanyak 80,000 USD. Kali lah yang nampak banyak dah dapat dah sekali pada satu masa. Ni antara bukan hanya orang Malaysia kita je, even negara Arab pun dapat check yang sama. Okay, nampak. Ini antara lagi Kak Ina, okay, yang dapat CBM check sebanyak 100 lebih ribu in dollar. Okay, so bayangkanlah kalau kita juga adalah salah satu kata apa next lucky person yang akan capai check ni juga di atas pentas dunia nanti. Okay, so yang paling best kalau kita dapat capai seperti Sifu kita, itu Sifu Desmond Kong. Okay, dapat sampai 600 lebih ribu dolar. Okay, kita kalilah dengan 4. Berapa tu agak-agak. Ini bagi CBM level 3 lah. Kalau kita kerjakan sungguh-sungguh, kita buat sungguh-sungguh, insya-Allah kita pun akan jadi seperti mereka. Okay, ini bukti kejayaan. Okay, Sifu kita Hamizah Hamdan, okay, antara jutaan Felda, orang kampung lah tu, orang Felda di Bukit Wahab, merupakan seorang ex-senior engineer di salah satu syarikat Dyson, kilang Dyson. Okay, kilang Dyson pun dah kilang dah terkenal di dunia. So beliau sanggup berhenti kerja untuk fokus dengan forever living. Jadi takkanlah kita tak nak mencuba cari jalan yang betul, sebab engineer pun berani berhenti kerja, gaji waktu tu dah 10,000. Takkan kita tak nak cuba bisnes yang orang dah berani nak jual. Betul tak? So kat sini kita boleh tengok berapa banyak kereta beliau dah ada dah. Belum dah infak jenazah lagi, lepas tu ada tanah lot pun diinfakkan kepada pasti. Okay, ini antara aset-aset yang beliau ada lah. Kita pun boleh tiru dapatkan aset-aset macam tu satu hari nanti, insya-Allah. Okay, ini antara income yang beliau. Okay, so ini antara CBM yang kita cakap lah. Dalam tahunan inilah paling tinggi. Bayangkan pada tahun 2021 beliau dapat dalam 95,000. So bayangkan pada tahun-tahun seterusnya berapa banyak pula kita punya Sifu ni dapat. Ni baru pada tahun 2021. Okay, padahal Sifu Hamizah Hamdan dah lebih 10 tahun, dah dekat 10 tahun bersama dengan Forever Living. Berapa banyak juta dah dia dapat. Hebat ke tak hebat? Okay, ini antara tadi kita tengok ex engineer kan. Ini pula ex kerani yang kata apa hanya kata apa SPM je. Kata apa bukannya engineer, bukannya degree, bukannya master, SPM je kelayakan. Tapi boleh dapat income dengan tengok cek CBM yang beliau dapat 561,000. Cek CBM yang dia dapat seluruh dunia punya tahu 3% daripada income beliau. So kita takkanlah tak boleh dapat, mesti kita akan dapat. Dan ini antara rumah idaman yang cantik, mestilah semua nak kan. Sekarang beliau dapat menikmati dengan keindahan rumah yang cantik, kereta yang banyak, tengok bersusun dekat tepi rumah dia ni. Okay,